Jangan pula kita ikut lama-lama dulu, kita letakkan, sangkutkan napkin tu pada collar ataupun kita letakkan dekat bawah tali pinggang kita. Itu salah. Ya? Apabila kita masuk dalam majlis yang akan diadakan itu, kita terus pergi tempat duduk yang telah dihaskan untuk kita. Sebelum kita duduk itu, kita kalau pakai maskit ke pakai coat, kita bukakan button. Ya, sebab senang suruh keselesaan. Tarik sikit kursi ke depan, kita duduk, belakang kita tegak dan kaki jangan disilang. Kita perhatikan di sini peralatan makan semua dah siapkan. Ada sudu untuk sup bulat, kemudian ada pisau dan garpu. Kita mulakan ini daripada luar ke dalam. Di negeri Johor ini, majlis makan malam akan dimulakan dengan bacaan doa. Selepas doa, kita pun jangan terus makan. Dah habis amin, kita tengok pula di meja main table, meja di atas tu. Apabila dia mula makan, barulah kita mula makan. Kena sabar. Apabila kita dah duduk, siap, kita ambil terus napkin. Kita buka napkin ini. Ya. Dah lipatkan ataupun kita ambil daripada bucu dia satu-satu, besar sikit. Dan kita letakkan napkin ini di atas peha kita. Tujuan supaya kalau ada apa-apa lauk dan apa makanan jatuh tak kena pada pakaian kita. Kita jangan ikut lama-lama dulu. Kita letakkan, sangkutkan napkin tu pada kita collar ataupun kita letakkan dekat bawah tali pinggang kita. Itu salah. Ya? Berkenaan dengan napkin ni, kita dah lipatkan cantik-cantik, letakkan di sini. Dan apabila kita tengah makan tadi, kalau ada nak berbual ke ataupun bercerita ke, berceloteh ke, ataupun ada tadi kalau kita makan ada kita rasa tak sedap kita punya mulut ni, bibir, kita boleh gunakan ni untuk dabbing saja. Dabbing maknanya perlahan, bukan sudah basuh tak boleh. So that's very important. Dan apabila sudah selesai makan semua sekali, kita tengok dia punya signal dah habis semua sekali makan. Semua dessert dah serve semua, dah kita menunggu dah habis. The first thing, kita akan lipatkan balik napkin ini. Kalau tak lipat pun tak apa. Kalau lipat cantik, kita letakkan balik di tempat begitu. That's it.